Sila ambil tempat duduk masing-masing. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sesi kita pada hari ini diteruskan lagi dengan perkongsian tentang Pusat Kajian Kes Pengurusan dan Kepimpinan PKKPK tentang kajian kes kepimpinan bersama protagonis. Dengan segala hormatnya, saya ingin menjemput Profesor Madya Dr. Narendran Kaliapan, Pengarah Pusat Kajian Kes Pengurusan dan Kepimpinan Universiti Utara Malaysia untuk memulakan sesi perkongsian beliau. Dipersilakan. Right, thank you. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Semua okey ke? Okay, right. Izinkan saya untuk introduce saya. Saya Naren. Saya masuk ke sebagai student BBA. Lepas tu sambung MBA, lepas tu buat PhD, lepas tu masuk sebagai pensyarah. So saya ni memang produk so I love UUM. Okay, so hari ini izinkan saya untuk berkongsi tentang jabatan saya, Pusat Kajian Kes Pengurusan dan Kepimpinan. Okey, untuk maklumat anda, sebelum ni kami dikenali sebagai IMBA, Institute for Management and Business Research. Kami telah ditubuhkan pada 2010 dan kami merupakan University Center of Excellence yang khusus untuk buat kajian kes. Tetapi tahun lepas, telah membuat sedikit rebranding dan nama kami dari IMBA tukar ke PKKPK. PKKPK maksudnya Pusat Kajian Kes Pengurusan dan Kepimpinan. Pertukaran nama ini berlaku sebab kami ingin menjadi satu pusat rujukan untuk kajian kes di peringkat nasional. So untuk mencapai hasrat tersebut, kami membuat sedikit beberapa inisiatif. Antaranya ialah kami menganjurkan conference case study setiap tahun dan setiap tahun kami akan memilih satu negeri. Dan tahun lepas kami buat di negeri Kedah dan tahun ini kami akan buat di Johor. Johor. Pada bulan September nanti. Okey, lagi satu inisiatif yang saya rasa agak unik sebab di Malaysia ni UUM saja yang menawarkan dana untuk membuat kajian kes dan setiap tahun kami akan menawarkan sebanyak 100K kepada pensyarah UUM untuk menulis kajian kes tentang company dan juga isu-isu yang memang berlaku dalam company dan kes itu akan digunakan dalam kelas PNP. So next kami juga membuat inisiatif untuk penerbitan buku kajian kes, book chapters. Kalau anda ingin membeli book chapters kajian kes boleh membeli secara online di UUM Press. Okey, yang paling penting hari ini saya nak kongsikan ialah yang bengkel kajian kes. Kami juga buat bengkel tentang writing cases, teaching with cases, train with cases and learn with cases. So, itu yang kami selalu buat dengan beberapa rakan kongsi. So antara tempat yang kami selalu pergi buat bengkel ada Intan. Kami buat training untuk penjawat Intan. Dia ada penjawat dan juga pendidik Intan. So mereka belajar macam mana nak tulis kes dan digunakan untuk train kadet PTD yang masuk ke penjawat awam. Selain daripada Intan, kami juga memberi training kepada INSIAF Universiti di bawah Bank Negara Malaysia. Dan kami train professors untuk nak tulis kes dan digunakan dalam kelas. Dan kami juga ada kolaborasi dengan Case Center UK, Emerald dan juga bukan saja di dalam negara dan kami juga dapat sambutan yang baik dari Indonesia, Universitas Bangka Belitung. Okay, ini serba sedikit tentang PKKPK. Next. Okay, yang ini kekuatan PKKPK. Sebenarnya saya boleh sebut staf saya adalah kekuatan saya. Sebenarnya staf saya yang menggerakkan semua agenda yang saya plan di
pejabat saya. So hari ini saya memang cukup bangga untuk nak memperkenalkan staf saya. Saya ini selaku pengarah dan saya ada Dr. Amalina Timbalan pengarah saya. Syada PA saya. Puan Amira pegawai tadbir saya dan pembantu tadbir saya Maya, Kak Ila, Aida, Abang Syarul ada. Dan ada juga seorang intern, Tia, yang selalu membantu untuk menggerakkan semua agenda di PKKPK. Dan kami juga dibantu oleh fellow penyelidik dan fellow bersekutu. Ini kekuatan yang ada pada PKKPK. Kami kecil tapi buat banyak kerja. Okay. Next. Okey, setakat ini dana yang kita berikan kepada pensyarah UUM, mereka akan membuat kes dan kes tu akan kami simpan dalam repository. Sebelum ni kami simpan sebagai hard copy, tetapi sekarang kita ada agenda digitalization. So kami telah buat satu case study digitalized repository dan semua kes yang ditulis oleh lecturers disimpan dalam repository ini. Setakat hari ini kita ada 174 cases. Dan ini antara bidang-bidang yang merangkumi kes, kajian kes. Contohnya seperti pengurusan strategi, kewangan, perniagaan, pemasaran, pengurusan operasi dan juga kepimpinan. Jika anda ingin mendapatkan kajian kes tersebut, kes teaching case, anda boleh melayari CDR UUM. Cuma kami sedang menjual kes tersebut tak mahal, RM10 sahaja. Kalau student, kami menjual RM5. Agenda kewangan. Okay, next. Okay, sebenarnya yang ini first time saya share dengan public. Sebenarnya inilah top 30 case writers yang telah dilahirkan oleh UUM. Sebenarnya list tu memang panjang sangat, tetapi saya ingin just nak tunjuk 30 top cases yang ada juga yang dah pencen tetapi case tu masih lagi ada, so kita simpan sebagai copyright. Dan semua case writers ni sebenarnya pakar rujuk, expert dalam case writing, bukan saja writing cases, tapi mereka juga telah menggunakan cases ni dalam proses PNP, dalam kelas. Ada juga yang pernah publish dalam reputable journal, conferences, dan ada juga yang pernah mendapat Best Case Award di peringkat antarabangsa. So ini yang telah UM telah melahirkan beberapa case writers ni untuk menulis case dan digunakan dalam kelas. Itu yang peranan kami. So kami sebagai PKKPK ni kami membantu untuk melahirkan ramai penulis kes dan digunakan dalam kelas. Okay, next. Okay, selalunya kalau kita mendengar kajian kes ni, selalu kami dapat proposal untuk nak dapatkan grant ni daripada bidangnya daripada perniagaan dan selalunya management cases. Kalau kita melihat kepada MBA atau BBA, selalu menggunakan kes dalam kelas. Tetapi hari ini kita membuat satu kolaborasi dengan SOE dan kami juga cek dalam repository kami. Terdapat juga 2 kes di luar daripada management. So hari ini saya ingin nak kongsikan tentang kajian kes ni. Satu kes yang ditulis oleh Profesor Fauzia, saya rasa anda semua kenal Prof. Fauzia, yang ditulis pada tahun 2019, Managing the Helm of Neuroscience Clubs. Bila kita baca kes tu, memang kes tu menarik dan kes tu digunakan untuk meningkatkan skill communication dan juga leadership to understand the leaders. So jika anda mahu membaca kes ni, just pergi ke CDR dan anda boleh cari Dr. Fauzia, just keyword Dr. Fauzia dan boleh dapatkan kes tu. Kalau berminat untuk nak gunakan dalam kelas, just beli. Okey. Tapi hari ini saya nak sentuh yang kes nombor 2 ni. The Rise of the Unicorn, Partnership Driven School Leadership and Inclusive Education, yang ditulis oleh Dr. Nazmin, Suryanti, Muhammad Fairuz dan Nazri pada tahun 2024. Okey,
kes ni sangat menarik. Bukan saja menarik tetapi dia sangat dekat dengan hati sebab sebelum ni saya dengan tim saya ni memang baca kes tentang companies, management issues, performance, productivity, sales. Tetapi kes ni memang dia ada satu elemen human touch tu ada dalam kes ni. Dan saya pun memang tertarik dengan kes dan sebab tu kami menawarkan grant dan selalunya grant ni dia ada satu tempoh masa. So kami akan minta kalau boleh penyelidik ini siapkan dalam tempoh 6 bulan. Saya mengucapkan tahniah kepada tim Dr. Nazmi sebab dia sempat complete case tu dalam 6 bulan. Bukan saja complete tapi case tu memang menarik dan berkualiti digunakan dalam kelas. So sebab tu hari ini kita nak buat satu forum dengan menggunakan case ni. Okay, next. Okay, yang ni slide last saya. Sebelum saya pergi ke protagonis ni, saya rasa saya perlu memberitahu sedikit atau saya nak cerita sikit kenapa sebenarnya cerita ini akan memberi jawapan kepada kenapa kita buat forum ni. Cerita ini saya dengan Dr. Nazmi saja tahu. So hari ini saya nak bongkarkan rahsia tersebut. Okey, sebenarnya saya rasa bulan 11 kot. Dr. Nazmin tag saya dan doktor kata saya dah siapkan draft dan bolehkah doktor just nak tengok dia punya format sebelum saya hantar ke final report tu. Saya kata okey doktor, sila datang ke office PKKPK. So Dr. Nazmin pun datang dengan AR, dia punya RA. Dan petang tu kami duduk dan saya minta Dr. Nazmi, okay, Dr. Nazmin, please explain your present. Saya akan tengok. Okay, so Dr. Nazmin pun dah start tajuk. Okay, lepas tu dia masuk ke prolog, dia introduce protagonist. Lepas tu dia masuk ke body dan saya pun dengar. Lepas tu saya rasa macam, ni macam cerita Tarikh Zamin Pa. Macam saya teringat gambar tu. Dia kata Dr. Nazmi, ya betul doktor. Cerita ni memang macam cerita Tarikh Zamin Pa. Tetapi berlaku, memang benar-benar berlaku di satu sekolah. Okay. Teruskan Dr. Nazmi. Lepas tu dia explain lah pasal protagonis tu. Dan saya teringat dengan Amir Khan. Sebab tu saya letak di situ Amir Khan kita. Sebenarnya pengetua tu, Tuan Haji Fauzi kita ni memang macam Amir Khan. Okay, lepas habis sesi pembentangan Dr. Nazmi tu, saya bagi beberapa cadangan. Lepas tu saya minta lah Dr. Nazmi. Dr. Nazmi, kes ni memang menarik. Bolehkah kita buat macam adakah satu forum dan kita minta protagonis tu datang ke sini? Dan bukan saja protagonis, kalau bolehkah kita minta watak-watak yang ada dalam kes tersebut datang duduk di sini dan kita minta, kalau boleh kita nak kongsikan dengan pelajar, JPN, PPD, IPG yang guru-guru yang sedang bekerja dan bakal guru untuk mendengar sendiri daripada protagonis dan juga setiap panelis tu. So hari itu Dr. Nazmi kata, okey, boleh. Boleh itu bukan just boleh, tapi hari ini benar-benar menjadi satu kenyataan. Terima kasih. So terima kasih Dr. Nazmin. Saya cukup bangga dan tahniah kita organize forum ni dan selanjutnya saya serahkan kepada Dr. Nazmin sebab nanti Dr. Nazmin akan ceritakan tentang kes tersebut. Selepas tu kita akan mendengar sendiri daripada protagonis dan juga watak-watak yang ada dalam kes tersebut. Ini macam press meet lah. So kita bawa semua pelakon tu dan supaya mereka cerita kepada semua yang suka kes tadi tu. So itu je yang daripada saya. So sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Narendran atas perkongsian sebentar tadi. Okey, tuan-tuan. Okey semua? Masih bersemangat? Alright, itu yang kita nak dengar. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, program kita akan diteruskan dengan
sesi yang akan disampaikan oleh Dr. Nazmi Abdullah. Perkongsian yang akan dibawa adalah berkenaan kajian kes kepimpinan inklusif, The Rise of the Unicorn, Partnership-Driven School Leadership in Inclusive Education. Iaitu School of Education, SLCP dan juga PKKPK. Serta saya amat berbesar hati atas kehadiran semua rakan-rakan strategi yang turut hadir pada hari ini juga, iaitu daripada pihak JPN, dari pihak PPD, Kota Star dan juga Kompasu yang kami jemput khas. Sebenarnya kami pergi hantar sendiri surat secara by hand kepada pejabat pengarah dan juga ketua PPD. Jadi dan juga tak dilupakan kepada anak-anak IPG Kampung Darul Aman. Boleh ni sikit, bye-bye sikit. Okey. Okey, terima kasih hadir hari ini untuk support, okey, dan juga masih rindu pada saya. Okey, dan juga terima kasih juga kepada anak-anak daripada IPG Kampung Perlis. Okey, boleh hi sikit. Okey, kan. Tak apa, saya duduk Perlis, kan. Okey, jadi dan juga terima kasih juga saya ingin ucapkan kepada rakan-rakan guru yang juga ibu bapa juga yang hadir pada hari ini untuk sama-sama mendengar perkongsian lah. Dan dari awal tadi kita bermula daripada Dr. Yusni yang juga pakar daripada Hospital Sdn Bahia, dan juga sekarang kita akan beralih kepada slot seterusnya iaitu mengenai perkongsian kajian kes. Dan saya kira perkongsian ini ada kaitan relevan sebenarnya dengan bidang pendidikan kita kerana kita berhadapan dengan pelbagai pihak berkepentingan. Jadi dalam kes ini fokus utama kita adalah sebenarnya bagaimana pentadbir sekolah itu menggerakkan dia punya organisasi dia dan juga warga sekolah tersebut supaya kita dapat membuat perubahan. Tetapi sebelum tu saya ingin membuat satu disclaimer lah dekat sini bahawa cerita ini adalah bukan cerita sebenar. Sebenarnya ianya adalah satu cerita adaptasi yang adaptasi ni pun dia sangat unik sebenarnya. Macam Dr. Narun sebut tadi kan, sebenarnya bila saya mula-mula mohon grant kes tadi ni, saya sebagai pensyarah baru di UUM, jadi saya berminat dengan kajian kes. Tapi bila saya mendalami tentang kajian kes ni, baru saya nampak, rupanya dia tak sama macam kajian kes yang orang buat secara penyelidikan. Dia berbeza. Sebab tu kalau tengok nama pun Rise of Unicorn, kan? Pembunuh pula datang unicorn kat sini kan. Jadi sebenarnya dalam grant teaching case ni dia berbeza daripada kajian kes biasa kerana dia kena ada masukkan unsur-unsur dramatik. Kan, unsur-unsur dramatik yang dapat menarik minat pembaca lah. Dan dalam kes ini juga anda akan dibawa kepada situasi di zaman lalu, macam zaman prasejarah kan, di zaman sebelum protagonis tu menjadi dirinya sendiri sekarang. Maksudnya dia ada berlaku perubahan lah terhadap dirinya berdasarkan kepada pengalaman lalu. Walau bagaimanapun, tadi saya kata bukan kisah sebenar kan, tapi dia macam kisah sebenar. Macam mana tu? Maksudnya semasa saya menyediakan kajian kes ni secara kebetulan ke? Mungkin suratan atau kebetulan. Saya jumpa dengan Tuan Haji Fauzi ni, saya pergi ke sekolah SMK Tunku Abdul Malik. Kemudian saya bersembang dengan dia. Lepas tu Tuan Haji Fauzi tanya kat saya. Ni pertemuan pertama kali kita kan, Tuan Haji? Sebab saya pergi ke sekolah Tunku Abdul Malik 2 kali. Kali pertama saya tak sempat jumpa dengan Tuan Haji, kali kedua baru saya berjumpa dengan Tuan Haji. Bila saya pergi kali kedua tu, saya bersembang-sembang dengan dia. Lepas tu Tuan Haji kata, saya ada kenal lah seorang pensyarah dekat UUM tu. Lepas tu dia kata, saya kata, siapa Sebab maklumlah, saya biasa macam tu kan, kalau kita pergi tu macam ibarat kita kenal semua warga UUM kan. Tapi sebenarnya UUM ni sangat besar, banyak school. Tapi macam kita katalah, suratan atau kebetulan, nama yang disebutkan oleh Tuan Haji Fauzi itu adalah rakan baik saya. Dan Tuan Haji pun bercerita bahawa, Dr. Yusniza,
Dan pada waktu itu saya terpanggil. Dr. Junjiza ni dia pernah cerita tentang keadaan adik comel kita. Adik, say hi. Saya tak sebut nama dia pun lagi. Saya baru cakap adik comel. Tapi dia dah tengok muka saya. Maksudnya dia tahulah adik comel. Ada ke nama adik dekat atas tu? Ada? Ada? Ada kan? Angkat tangan ke adik atas? Okay. Oh ada, betul lah ada adik nombor 2. Okay. Jadi, selepas itu saya pun connect the dots. Jadi sebenarnya, perkara yang saya tak rancang, Allah dah permudahkan dan terjadinya lah kajian tersebut dan terjadinya lah pertemuan kita pada hari. Cuma ingin saya tekankan sekali lagi, kisah ini bukan kisah sebiji-sebiji sebenar tetapi adalah adaptasi dan kita buat penyesuaian. Okey, tadi Dr. Naren ada sebut tentang kajian kes kan? Dan saya percaya cikgu-cikgu dekat sekolah dan juga pelajar IPG, anda telah didedahkan dengan kajian kes kan? Betul tak? Dia ada 2 aja selalu kalau kita dekat sekolah ni. Kajian kes atau satu lagi kajian tindakan. Tindakan. Jadi kedua-dua ni dia ada function dia masing-masing. Cuma kalau kita buat kajian kes ni kita akan lebih mendalami terhadap sesuatu fenomena lah ataupun seseorang individu yang kita nak kaji tersebut. Kalau kajian tindakan ni kita lebih kepada nak mengenal pasti keberkesanan, intervensi dan sebagainya kan. Jadi saya harapkan semoga perkongsian ini mendapat satu inspirasi lah. Kotlah ada idea lepas ni saya nak buat kajian kes juga. Dan lepas ni boleh jemput Dr. Narun jugalah kok nak bagi sharing tentang kajian kes, format dan sebagainya. Saya banyak belajar sebenarnya dengan Dr. Narun. Dr. Narun ni mesti dah macam Asyik Nazmin message because banyak benda yang saya nak belajar and dia sangat tak berkira. Okey, tanpa membuang masa, mari kita pergi kepada cerita ini, tetapi cerita ini dia tidaklah detail, okey, kerana kami tak publish lagi. Dr. Narun kata tak boleh publish lagi sebab belum dipublish bawah PKKPK. Jadi saya hanya ingin bagi sedikit teaser lah. Jadi gambar itu juga bukan gambar orangnya sebenar. Mungkin orangnya Amir Khan tu lebih handsome lagi. Haji Fauzi ni lebih handsome. Haji Fauzi tolonglah saya bye-bye sikit Haji Fauzi. Inilah dia Amir Khan kita, bagilah tepukan sikit. Nampak macam Amir Khan tak? Cuba cakap ya. Ya. Okey, terima kasih kan. Okey, so kalau kita lihat kepada prolog, dalam kajian kes ni kita kena cerita tentang prolog. Dan prolog itu adalah semasa waktu tersebut, iaitu tahun 2024. Okey, di SMK Tunku Abdul Malik. Untuk makluman rakan-rakan guru, rakan-rakan staf UUM dan juga anak-anak daripada IPG semua, SMK Tunku Abdul Malik ni adalah sebuah sekolah aliran perdana dan sekolah ini juga mempunyai program inklusif untuk murid kurang upaya penglihatan. Pernah dengar tak? Dia bukan PPKI tau, berbeza. Sekolah ni adalah sekolah aliran perdana, fully perdana, tetapi di situ ada satu program inklusif penglihatan di mana murid-murid blind, saya panggil murid blind lah senang sikit, murid blind ini belajar di kelas bersama dengan murid-murid aliran perdana. I don't know your name, sir, from ILC. You yang pakai baju biru tu. Dulu you sekolah inklusif ke? Tak, you sekolah di mana? Sekolah apa? SMK Alam Damai. Sebenarnya konsep dia sama macam SMK Alam Damai tu. Sekolah tu dia tak ada pendidikan khas kan? Tapi dia ada you belajar di inklusif ke di pendidikan khas? Di perdana. Jadi sebenarnya sama macam konsep macam tu. Maksudnya di aliran perdana, murid-murid kurang upaya penglihatan ni belajar bersama-sama dengan murid neurotypical atau murid yang kita kata biasalah. Okey, jadi di sini saya membawa kepada pada satu hari Tuan Haji Fauzi sedang buat kerja dalam pejabat dia dan tiba-tiba beliau terdengar suara di luar tingkap beliau.
Dan semasa mendengar suara tersebut, beliau teringat kembali tentang seseorang yang bernama Adib. Okey? Jadi dia pun teringat tentang Adib yang comel. Tapi yang tu tak comel Adib lagi comel. Okey? Dan pada masa itu, okey, Adib berhadapan dengan satu situasi yang sukar, iaitu beliau tidak dapat mengawal emosi, maka terjadilah satu ledakan dalam kelas beliau. Gambar ni adalah gambar daripada ChatGPT. Saya cuba nak generate gambar daripada penerangan Dr. Yusni sebenarnya, tapi tak boleh. ChatGPT kata violent sangat. Sebab kalau kejadian sebenar, meja dan kerusi berterbangan. Adik ingat lagi tak? Tak ingat. Okey, tak ingat. Lama dah, betul. Mungkin dia pun dah tak ingat dah kan. Jadi, saya adaptasikan menjadi hanya berlaku meltdown sahaja. Okey? Apa yang terjadi di sini adalah semua guru dan murid-murid terkejut. Kerana sebelum tu, Adib okey. Adib tak pernah mengamuk, tak pernah menunjukkan emosi yang ledakan yang sebegitu. Maka semua orang terkejut dan tidak tahu bagaimana untuk menangani situasi tersebut. Kemudian datanglah Amir Khan kita. Pada waktu tu Haji Fauzi tahun 2018. Pada waktu tu Tuan Haji Fauzi adalah seorang penolong kanan. Jawatan beliau adalah penolong kanan, belum jadi pengetua lagi pada waktu tu. Jadi ini adalah adaptasi Okey, jadi pada waktu itu beliau berhadapan dengan persoalan daripada guru-guru. Kita kena faham bahawa sekolah yang ada kelas pendidikan khas dengan sekolah yang tiada program pendidikan khas ni berbeza sedikit kerana sokongan daripada sumber-sumber pendidikan khas tu agak kurang di sekolah yang aliran perdana. Okey? Jadi di situlah kita lihat bagaimana keresahan disuarakan. Terdapat guru yang, boleh saya kembali ke slide? Okey, terdapat persoalan-persoalan yang perlu dijawab oleh Tuan Haji Fauzi. Dan kemudian beliau pun terpanggil dengan latihan-latihan yang pernah diikuti di Institut Aimuddin Baqi. Kerana Institut Aimuddin Baqi itu adalah satu institusi yang melatih bakal-bakal pentadbir sekolah. Kemudian ini yang kita panggil strategi-strategi yang dilaksanakan. Ada 5 strategi yang saya highlightkan dekat sini, iaitu yang pertama, kepimpinan bervisi, keputusan kolaboratif, kompetensi budaya, kepimpinan instruksional dan juga pengurusan sumber. Dan maklumat ini juga yang saya dapat daripada SMK Tunku Abdul Malik bila saya membuat temu bual bersama dengan guru, penyelia pendidikan khas dan juga guru resos. Jadi ini adalah strategi-strategi yang dilaksanakan oleh Tuan Haji Fauzi pada waktu tersebut untuk membantu memahami adik dan juga membantu guru-guru juga untuk memahami. Dan hasil daripada rangkuman strategi tersebut, maka perubahan telah dibuat. Percambahan minda dan idea baru telah dibuat, maka adik menunjukkan kemajuan dalam pembelajaran dia. Dan kita boleh lihat tadi muka dia sedih kan? Dalam ChatGPT bila saya kata muka sedih, cikgu-cikgu dia sekali muka sedih. Kan, minta maaf lah saya tak boleh nak kawal AI. Tapi dekat sini kita tengok, okey? Happy. Okey, dan juga cikgu pun happy. Jadi dekat situ kita boleh nampak perkaitan kalau murid happy, cikgu happy, kawan-kawan pun jadi happy. Tapi kalau kawan tiba-tiba mengamuk, semua orang akan jadi
Ada stres, pandai saya dengar tadi perkataan stres. Stres, takut, kan? Risau, itu adalah yang kita boleh katakan pandangan-pandangan orang luar yang mungkin tak faham. Mereka ingat kalau autism ni je mesti mengamuk. Kalau autism ni mesti agresif. Kadang-kadang tu kita takut kan, kalau kita tahu anak tu ada autism, kita takut nak dekat dengan dia. Sebab kita takut lagi sekarang dia pergi pergi cengkam ke, pergi pukul kita dan sebagainya. Tapi tak, sebenarnya anak-anak autism ini, mereka ni ada pelbagai spektrum. Okey, so berbalik kepada cerita tadi, okey, jadi di situ kita boleh lihat strategi-strategi yang digunakan itu berjaya dan juga telah memberi kesan yang positif kepada Adib. Dan untuk makluman semua, Adib sekarang sedang mengikuti pengajian di Politeknik. Okey, bagi tepukan sikit. Okey, ini semua adalah hasil daripada penerimaan, sokongan dan juga usaha saya rasa kepada pentadbir sekolah yang ingin memahami keadaan anak-anak ini dan juga sama-sama bekerjasama dengan warga sekolah untuk membantu, menyokong. Jadi akhirnya, okey, kembali kepada zaman 2024. Okey, jadi sekarang Tuan Haji Fauzi sebagai pengetua di SMK Tunku Abdul Malik di program inklusif untuk murid penglihatan, jadi masih lagi mengaplikasikan strategi yang digunakan oleh beliau pada tahun 2018 tersebut. Jadi dengan itu saya menutup perkongsian saya dan mungkin kita boleh cuba fikirkan apakah perubahan yang kita boleh buat seorang individu. What change can you make? How much change can you make? Penting tak peranan kita? Penting. Jadi saya harapkan kisah ini dapat memberi inspirasi kepada kita semua bahawa semua orang boleh melakukan perubahan. Saya ingin recap balik cerita yang saya sampaikan tadi, bagaimanakah flow-nya, iaitu bagaimana misi seorang pemimpin sekolah untuk inklusiviti. Kita bermula dengan krisis. Mungkin kalau tak berlaku krisis pada adik waktu tu, mungkin tak bergerak satu reformasi, satu perubahan, satu percambahan minda dalam sekolah tersebut. Jadi ada hikmahnya berlaku. Hasil daripada krisis itu, maka berlakulah analisis ataupun kita pun mula berfikir. Apa yang boleh kita buat? Apa yang kita boleh bantu? Apa yang saya tahu, apa yang saya tidak tahu? Adakah kita nak bantu atau kita buat tak tahu saja? Adakah kita nak ambil tindakan atau kita rasa kerja ni tiada kaitan dengan kita? So hasil daripada kisah ini, kita dapati protagonis kita telah mengambil tindakan dengan berhubung dengan ibu bapa, berbincang dengan guru-guru dan sehinggalah memberi kejayaan kepada adik kita sekarang. Seterusnya, apabila kita dah berfikir, dan kita kenalah rancang strategi. Macam mana kita nak rancang strategi? Dengan cara kita belajar daripada orang-orang yang pakar. Sebab itulah tadi kita bawa Dr. Yusni datang. Dr. Yusni seorang yang sangat sibuk sebab beliau ada ramai pasien dekat hospital. Sampaikan Dr. Zakirah pun tanyakan macam mana Dr. Yusni boleh datang. Tapi saya percaya Dr. Yusni dia nampak bahawa apa yang beliau sampaikan pada hari ini, impaknya kita boleh capai dalam pelbagai bidang, latar belakang dan juga pihak-pihak berkepentingan yang sangat berbeza, sangat meluas. Contohlah kalau kita pergi sekolah mungkin kepada guru saja kan, parents pun mungkin tak dapat.
Kalau kita pergi IPG saja, mungkin di IPG saja yang dapat, tapi guru-guru kat sekolah tak dapat. Jadi hari ini alhamdulillah dengan jumlah pendaftaran melebihi 200 orang, kita dapat sebarkan maklumat dan berkongsi. Dan akhir sekali, barulah kita pergi kepada penyelesaian. Dan alhamdulillah penyelesaiannya seperti yang kita dapat lihat hari ini, kejayaan kepada adik-adik kita, bahawa dia juga dapat merealisasikan impian beliau untuk berjaya dalam hidup. Jadi itu saja daripada saya. Sekiranya ada sebarang persoalan boleh diajukan atau ada yang tidak jelas boleh disuarakan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Nazmin atas perkongsian sebentar tadi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan ke sesi yang seterusnya. Okey. Untuk sesi yang seterusnya kita ada forum. Ya, kita ada satu forum tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum kita mulakan forum, semua masih bertenaga insya-Allah? Okey. Semua sama-sama tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Okey, hembus. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin yang dihormati sekalian, untuk sesi seterusnya, marilah kita sama-sama mendengar dan menghayati forum yang bertajuk Merapatkan Jurang Pemimpin Sekolah, Ibu Bapa dan Pelajar dalam Mewujudkan Komuniti Pembelajaran Inklusif. Majlis dengan ini mempersilakan moderator forum bersama para panelis kita pada hari ini untuk mengambil tempat. Dipersilakan Dr. Nazmin Abdullah selaku moderator. Dipersilakan para panelis kita iaitu Tuan Haji Fauzi Zakaria, Pengetua SMK Tunku Abdul Malik Alostar. Dr. Yusniza Muhammad Yusof dan Dr. Muhammad Najib Mansor, ibu dan bapa kepada seorang anak autism. Dan berikan tepukan gemuruh kepada adik Adib Muhammad Najib yang merupakan anak istimewa kepada Dr. Yusniza dan Dr. Muhammad Najib. Jadi tanpa melengahkan masa, tuan-tuan dan puan, saya serahkan sesi forum ini kepada Dr. Nazmin sebagai moderator. Dipersilakan, Doktor. Baiklah, terima kasih kepada MC kita, Encik Amir, tetap bertenaga beliau sampai ke akhirnya, dan saya harap semua hadirin juga masih lagi bertenaga, insya-Allah. Kejap lagi kita akan mengikuti yang saya cerita Amir Khan tadi tu. Ini Amir Khan sebenar dah turun ke atas pentas. Jadi kalau ada nak tanya soalan dan sebagainya, sangat-sangat kita alu-alukan. Jadi pada sesi slot yang terakhir ini, saya sendiri Nazmin akan menjadi moderator lah bagi slot ini, dan bersama-sama dengan saya di sebelah kanan saya dululah, iaitu Amir Khan pula. Protagonis kita iaitu Tuan Haji Fauzi. Okey, dia bye-bye sikit Tuan Haji. Okey. Tuan Haji Fauzi adalah kita punya protagonis kita, dan juga di sebelah kanan Tuan Haji Fauzi adalah Dr. Najib. Beliau adalah seorang pensyarah di School of International Studies, dan juga ayah kepada adik kita tu. Saya kata tu cerita ni dia jadi macam telah di suratan dan kebetulan. Okey, jumpa balik selepas tahun 2018. Lama kan? Dah lama. Waktu tu adik masih lagi comel, tapi sekarang pun comel lah, boleh lah. Kan? Okey, dan sebelah kiri saya adik. Hi, say hi to everybody. Oh, tengok sana. Hi. Okay. Comel kan? Comel kan? Tengok tu. Wah, semua orang cakap adik comel. Okay. Dan di sebelah kiri saya adalah juga rakan baik saya, Dr. Yusniza, yang juga merupakan pensyarah di SSCP, Pusat Pengajian Bahasa dan juga Tamadun dan juga Falsafah. Jadi pada perbincangan pada hari ini, saya ingin membawa anda kembali ke tahun 2018. Tapi adik kata tadi dia dah lupa dah. Senang lupa. Tapi waktu yang baling kursi meja tu ingat tak?
Tak ingat. Tak. Tu orang lain baling tu. Orang lain. Salah. Tak ada. Lawak je. Okay, kita sit up straight. Adik, sit up straight. Okay, thank you. Alright, jadi saya akan ajukan soalan pertama saya. Mungkin kita ajukan kepada Tuan Haji dululah. Tuan Haji Amir Khan kita kan. Okay. Jadi tadi saya dah cerita sedikit latar belakang mengenai kisah pada tahun 2018 dan pada waktu itu Tuan Haji adalah penolong kanan di sekolah Tut, kan sekolah Tut. Okey, jadi pada waktu kejadian tersebut, boleh Tuan Haji ceritakan sedikit apakah yang perkara pertama yang terbit daripada isi sanubari dan juga minda Tuan Haji? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Dr. Naren, rakan perusahaan UUM, Dr. Nazmin selaku moderator, Dr. Yusniza, Dr. Muhammad Najib dan anak anda Adib serta rakan-rakan guru dan adik-adik yang akan bakal menjadi seorang pendidik. Terlebih dahulu daripada cikgu ingin melakukan jutaan terima kasih sebenarnya kepada pihak UM atas kesediaan sebenarnya menjemput cikgu berkongsi sedikit pengalaman cikgu sebagai seorang pentadbir. Dan terima kasih juga atas kepercayaan. Dan sebenarnya UM ini juga merupakan rakan strategik Sekolah Menengah Kepasar Tukar Bernali and I love you too, UUM. Doktor. Baik, sebelum cikgu menjawab soalan, cikgu nak ambil sedikit masa. Cikgu sebenarnya pada tahun 2022 merupakan senior kepada adik-adik di IPG Darul Aman. Cikgu buat KPLI di IPG Darul Aman. Sebelum tu cikgu suka lihat perkara-perkara yang seni. Lepas habis tamat belajar sebagai microbiologist dan juga kemis. Lepas tu masuk pendidikan. Itu cerita awal lah. Jadi di sini berkaitan dengan persoalan Dr. Nazmin ini, bila berlaku kejadian itu, sebenarnya cikgu juga ada seorang anak istimewa, anak syurga, CP, cerebral palsy. Okay. Sebab itu cikgu dapat berpindah daripada negeri Sabah, balik semula ke negeri Kedah dan alhamdulillah di Sabah selama 13 tahun. Jadi berkaitan dengan perkara ini, jiwa cikgu sebenarnya ialah daripada private lagi, melihat perkara-perkara yang seni, melihat apa yang kita kadang tak boleh tengok dengan mata kasar. Ada certain benda ni kita tak boleh tengok dengan mata kasar. Jadi kita pasal menggunakan alat dan kalau boleh sampaikan sehingga ke elektron mikroskop untuk tengok berapa ribu kali pembesaran itu sesuatu objek yang ada. Dan sebenarnya objek seni ni sebenarnya ada lagi strukturnya seperti mana kita. Cikgu nak berbalik kepada yang sejarah awal lah. Dan berbalik kepada kisah Adib ini sebenarnya, terima kasih Dr. Naren, terlalu hebat rasanya diri ini, walaupun mungkin tidak orang kata apa, setinggi anugerah yang doktor bagi itu, tapi mungkin juga lebih, doktor. Tidaklah. Jadi berbalik kepada para adib ini, bila cikgu berlaku kejadian seperti itu di sekolah, cikgu tengok ada sesuatu yang tak kena, mesti ada sesuatu pelajar kita ini. Dan sebenarnya cikgu, boleh cikgu guna istilah cikgu, no? Cikgu ingin mengucapkan jutaan terima kasih sebenarnya kepada Dr. Yusniza, Dr. Najib, dan cikgu amat menghormati kedua-dua waris ini. Inilah sebenarnya contoh yang perlu ada pada setiap anak pelajar di sekolah kita. Begitu cakna berkaitan dengan anak. Dan selalu membuat perbincangan dengan pihak pengurusan sekolah. Waktu tersebut cikgu sebagai penolong kanan petang. Dan waktu bila berlaku kejadian tersebut, cikgu terfikir mesti ada sesuatu. Pasal Adib ni seorang yang sangat baik, seorang yang sangat beradab. Dan selalu bila jumpa saya, jumpa cikgu, dia akan bersalaman dan bertanya kabar. Jadi kepribadian beliau ini cikgu rasa pelik bila berlaku sesuatu yang kata ekstrim. Okey. Jadi berbalik kepada perkara tersebut, makna kata itulah orang kata sekolah pelajar istimewa ni, pelajar syurga ini, beliau tidak boleh, kita tidak boleh minta mereka sesuaikan diri
dengan cara sekolah. Tetapi kita, pihak sekolah ini, kena sesuaikan diri untuk membantu anak-anak istimewa ini. Jadi atas faktor tersebut, dan terima kasih kepada Dr. Yusni, berjumpa lagi 2018. Dan ini adalah hasil perbincangan Dr. Yusniza, Dr. Najib bersama dengan cikgu untuk jemput orang yang betul-betul pengalaman. Pasal cikgu, bagi cikgu rasa perkara ini kita perlu sebarluaskan, perlu kongsi berkaitan dengan anak-anak istimewa ini. Apa sebenarnya menyebabkan perubahan tingkah laku yang berlaku pada anak-anak pelajar kita ini. Ini khusus untuk adik-adik yang akan bergelar pelajar nanti. Perlu ingat perkara ini. No? Jadi berkaitan dengan perkara ini, kami bersetuju. Walaupun pada waktu tersebut, mungkin itulah maksudnya, tidak semua orang memahami. Ada di peringkat pengurusan cikgu tertinggi, cikgu pada waktu tersebut, menganggap perkara ini mungkin boleh memalukan nama sekolah. Pasal apa perlu panggil pakai sekretaris? Adakah melibatkan ramai pelajar? Bila sebut sekretaris ini, di minda kita ini, orang normal ini, terus pergi kepada satu perkataan. Cikgu tak sebut dah, no? Itu pergi. Dan sampai satu peringkat, cikgu ambil risiko. Cikgu kata tak apa. Apa yang berlaku nanti, itu adalah tanggungjawab cikgu lah. Tanggungjawab saya sendiri. Saya akan berisiko dalam perkara ini lah. Dalam perbincangan bersama pengurusan tertinggi. Dan Alhamdulillah, dapat kelulusan, Alhamdulillah, terus berhubung dengan Dr. Yuniza, Dr. Najib, dan kita panggil orang yang sepatutnya mahir, bidang, pakar, itu yang kita perlukan. Walaupun kita seorang cikgu, jangan ingat kita tahu semua perkara. Kita perlu rujuk kepada yang betul-betul mahir untuk membantu kita. Dan sebab itulah sekolah, hospital dan agensi komuniti luar ini mesti bersama bagi kejayaan seorang anak pelajar. Itu adalah langkah pertama, Doktor. Baik. Okay, terima kasih kepada Tuan Haji Fauzi atas penerangan sebenarnya latar belakang dan juga menjawab soalan tadi. Dan kalau kita boleh lihat dekat sini, boleh kita dengar tadi, kita nampak bahawa sebenarnya berlaku sahaja satu kejadian itu, kita sebagai guru kita tidak boleh tunggu. Kena segera ambil tindakan. Dan macam Tuan Haji kata tadi, apa yang beliau lakukan adalah bekerjasama baik dengan ibu bapa. Kita sebagai guru, kita harus lihat ibu bapa itu sebagai rakan strategik kita. Kita kena elakkan daripada salah menyalah ataupun sangka menyangka, kan? Ada juga, sebab saya sendiri pun cikgu. Kadang-kadang tu ada yang kita selalu fikir bahawa kita nak lepas tangan, oh, mak ayah dia tak ajar ke? Dekat rumah tak dididik ke? Tak tegur anak ke? Jadi berbanding kita salah menyalah, adalah lebih baik kita membina kerjasama untuk lebih memahami anak-anak ini. Dan juga saya tertarik tadi Tuan Haji juga terus buat tindakan untuk bekerjasama dengan ibu bapa untuk memanggil pakar. Ya, itu adalah satu tindakan yang sangat-sangat penting. Kerana ada berlaku juga dekat sekolah-sekolah kita di mana apabila kita tak merujuk kepada yang pakar, maka datanglah anasir-anasir yang kita kata membimbangkan. Sebagai contoh, ada pendekatan-pendekatan yang tidak evidence based ataupun tidak berasaskan kepada penyelidikan. Tidak scientifically proven. Ada sekolah yang buat sekejap lagi buat akupuncture lah, rendam budak dalam ais lah. Saya kena cerita benda ni. Sebab saya dulu juga adalah seorang guru. Ada dulu mandi terapi bunga, bubuh 7 titik air dalam ni, letak ais, rendam budak tu. Lepas tu bila budak tu menangis, lepas tu dia kata, budak ni mungkin kena rasuk ke apa ke. Ada. Soalan saya adalah, apa kata kita letak cikgu tu dalam tu? Mungkin kita boleh lihat adakah dia akan menjerit atau tidak. Okey? Jadi begitulah, sebab itulah yang saya nak terangkan tu, mengapa kita perlu rujuk kepada yang pakar supaya tidak datang idea-idea yang pelik-pelik ni. Maka apa hasil daripada itu, saya percaya maklumat daripada pakar dikongsikan bersama dengan warga sekolah, maka tindakan yang sebetulnya dapat diambil dan dapat membantulah. Sebab macam tadi juga Dr. Yusni kata, kadang-kadang dia punya penyebab dia tu mungkin dari sekolah. Kadang-kadang penyebab dia mungkin dari rumah. Jadi kita perlu juga memahami. Okey.
Jadi sekarang saya nak, tadi kita throw bola sebelah kanan, saya nak sambut balik, saya nak throw ke sebelah kiri pula. Okey. Tapi kita berkenalan dululah dengan adik-adik. Boleh? Nak tak kita berkenalan dengan dia? Okey. Adik umur, okay, how old are you? I am 19 currently, and I'm turning 20 this year. My hands is hurt. Can you please hold the Sorry. microphone for me? Sorry. Oh, sorry. okay, it's okay. It hurts. Okay, okay. it's All right. So again, how old are you? I am 19 this year, and I'm turning 20. Okay. So where you're staying now? If I'm staying right now, I'm at You're studying. Where you are I'm studying at Polymas. Polymas. In which course? I'm in the IT course. IT. Wow. It's my 4th semester. It's his 4th semester, and he scored. Okay, what was your score last semester? My score about 3.77. Wow. Bangga tak? Bangga tak? Saya walaupun saya dulu cikgu bahasa Inggeris, tapi saya pun macam nak kena align juga kan. Sebab dia punya slang dia tu saya macam tak boleh nak match slang dia. Okey, minta maaf ya. Kalau saya macam agak gagap begitu kan, dah lama tinggal bidang bahasa Inggeris. So do you enjoy being in Polymas now? I enjoyed studying there. The friends are nice. The teachers are also nice. When getting assignments is okay, but I'm a bit overwhelmed right now. But I just try to do the best that I can. Wow. All right, I want to know about the subject that you preferred. Any favorite subject? Any favorite From what, subject? secondary school or currently? No, currently. Saya pun dah currently. I think right now I don't think I really have any favorite subject. Not that I can think from the top of my head. No current favorite subject. But definitely you score English language, right? Yeah, English is my first language. Wow, English is first language. Okay. Do you have anything to say to our audience today? Anything? No? I honestly didn't think I would get this far. Faham tak? Oh, faham. Oh, okay. I think- Ya kan nak terus translate tadi. I think the best thing I can say is like take things one step at a time. Don't rush. Just don't rush anything. I think that I'm actually listening to a motivational talk right now. Probably we can have that session later. All right, thank you very much, Adib. Okay, all right. Okay, jadi sekejap saya nak, tadi saya macam terkejut tadi kan, macam okay, I'm still shocked. Okay, no, just kidding. Okay, so jadi saya akan teruskan kepada Ibu Adib, iaitu Dr. Yusniza. Okay, boleh ceritakan sedikit tak berkenaan dengan bagaimana kerjasama diwujudkan dengan pihak sekolah dan bagaimana perasaan Dr. Yusniza lah sebagai seorang ibu apabila dimaklumkan tentang satu kejadian yang di luar jangkaan lah saya kira dan apakah yang berlaku selepas itu? Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Terima kasih kepada sahabat baik saya Dr. Nazmin, hadirin hadirat sekalian. Semasa Dr. Nazmin memaklumkan yang kita cadangan awal dan inilah hasilnya. Jadi saya kata okey, dah 2018 kan Cikgu Fauzi kan? Dah 7 tahun. Jadi pada masa kejadian itulah, okey, pada tahun tu 2018 sebenarnya masa tu musim peperiksaan pertengahan tahun. Dan sebenarnya pada awal tahun saya ingat masa minggu ketiga sekolah dibuka saya dijumpa cikgu lah. Saya dijumpa cikgu, saya kata saya introduce diri saya
Dan saya maklumkan, saya ibu amat adik, cikgu perasan tak? Lepas tu cikgu kata, okey, rasanya bila saya bagi introduction sikit, saya rasa saya tahu yang mana satu. Lepas tu saya dah, masa tu saya ingat saya dah terus bagi cadangan. Boleh tak kalau saya nak bawa doktor ke sekolah? Kan, di awal tahun. Jadi cikgu kata, okey, memang insya-Allah kita boleh buat. Tapi ialah dengan kekangan kita setiap hari, jadi tertangguh sekejap lah. Sehinggalah saya dapat panggilan hari itu. Jadi Cikgu Fazli telefon bagi tahu saya, Puan, saya nak maklumkan yang adik tengah mengamuk dekat sekolah ni. Tak tahu kenapa, tapi seperti Dr. Nazmin ceritalah, sampai AI pun tak boleh nak generate. Sebab kerusi meja dalam kelas, kerusi meja dah nak kata berterbangan tu takut over lah, tapi dah agak mungkin agak menakutkan sikit lah kan, kita tak jangka. Jadi saya kata, okey cikgu, cikgu tunggu sekejap, saya bersiap, saya nak pergi terus. Lepas tu Cikgu Fauzi kata, tak apa Puan, tunggu sekejap, saya cuba tenangkan, kalau kita nampak dah okey, jadi Puan tak perlu dah datang, tapi saya maklumkan. Dan saya ingat tak lama lah, lepas tu tak sampai setengah jam, cikgu call balik, Cikgu Fauzi call dan bagi tahu, okey, nampak dia dah tenang. Jadi saya sebenarnya selepas habis kertas tu, dia ada lagi satu kertas. Bayangkan tengah-tengah mengamuk dan lepas tu nak ambil kertas dan cikgu bagi tahu, oh tenang. Saya pun tak tahulah berapa dia nak dapat kan. Rupanya masa tu saya cerita dululah, okey, apa yang saya buat selepas dia balik sekolah. Kalau tak salah benda tu berlaku masa pertengahan minggu pula, hari Isnin Selasa saya ingat. Saya tunggu balik. Adik, macam mana how are things? Okey. Betul? Okey. Tunggu lagi Rabu. Adik, how are things today? Okey. Sampai Khamis. Lepas tu saya ingat saya tak boleh sabar, dah hujung minggu saya terus tanya. Adik, apa yang sebenarnya yang berlaku? Dekat sekolah, tak ada apa, semua okey. Pandainya dia sembunyi. Jadi saya terus bagi tahulah, okey, sebenarnya cikgu dah bagi tahu, Cikgu Fauzi dah maklumkan yang ada kejadian berlaku dan adik tolak kerusi meja dalam kelas kan. Apa yang sebenarnya yang berlaku? Rupanya masa tu minggu peperiksaan macam saya beritahu dan nak jadi cerita, kertas tu pula adalah kertas favourite dia, English. Dan cikgu umumkan, okey, semua pelajar letak kertas dan cikgu nak kumpulkan. Dan adik dia beritahu, dia kata sebenarnya dia maklumkan. Dia kata, cikgu, saya sikit lagi nak tulis. Saya tahu apa saya nak tulis. Sekejap. Tapi alasan tu agaknya tak diterima masa tu dan yang boleh menyebabkan saya guna perkataan meltdown lah sebab dia dah hilang kawalan emosi kan. Sebenarnya cikgu tu snatch. Kertas tu cikgu tu snatch macam tu saja. Memang dan mereka yang ada autism dia perlu ada transition untuk sesuatu perubahan yang akan berlaku. Perubahanlah tu daripada tengah menulis ditarik kan, tanpa dia boleh bersedia. Kan? Jadi saya buka sekolah, minggu berikutnya saya terus call lah. Mula kontak, Cikgu Fazli, saya kata saya nak jumpa. Dan bila saya jumpa, saya maklumkanlah sebenarnya itulah yang berlaku. Jadi maknanya benda tu berlaku dengan disebabkan kurang kefahaman guru lah. Kan, saya daripada segi nak maklumkan pelajar ni autism saya dah beritahu, cuma mungkin macam mana nak mengenangani dan apa yang berlaku dan penyebab-penyebab itu. Jadi saya terus saya rasa Cikgu Fauzi yang terus, Puan, hari tu Puan ada bagi cadangan nak bawa doktor. Saya rasa dah sampai masa untuk bawa doktor masa tu. Dan memang kita tak ambil masa lama lah untuk bawa Cikgu Yusni ke sekolah. Sebenarnya saya bawa Cikgu Yusni, Dr. Yusni Yusof, nama pun nak sama macam saya kan. Saya bawa Dr. Yusni Yusof dah 3 kali ke sekolah sebenarnya. Dengan Dr. Yusni sendiri pada tahun 2012. Masa tu di kawan-kawan saya pun ada di sini. SK Bandar Baru Darul Aman, Cikgu Fiza dekat sini, Ustazah Fazimawati pun dekat sini. Masa tu adik darjah 2. Sebab dia didiagnose masa darjah 1, semasa dia 7 tahun, bulan 9. Kalau tak salah, jadi dah hujung tahun kan.
Jadi saya bila dapat diagnosis tu, saya next step is what should I do? Jadi bila buka sekolah, saya terus approach guru besar, dan guru besar sekolah tu masa tu Tuan Haji Ismail sangat-sangat menyokong. Jadi dengan sokongan tu kita dapat bawa, saya ingat bulan Februari kita dah bawa Dr. Yusni Yusof ke sekolah. Itu semasa di sekolah kebangsaan, dan semasa di sekolah tingkatan 1 tu, saya ingat bulan 5, bulan 6, saya bawa Dr. Yusni, kita bawa lah Dr. Yusni asas kapasiti peribadi lah, saya dengan suami saya. Sekali lagi saya bawa, tapi bukan Dr. Yusni. Sebenarnya plan nak bawa Dr. Yusni sebab masa tu dia adalah ketua jabatan Sekretari dan Kesihatan Mental. Sebenarnya memang dalam cadangan nak bawa dia, tapi bila sampai ke hari kejadian tu dia tak dapat hadir, jadi digantikan dengan Dr. Wong. Jadi kalau tim saya semua dekat sini, itu adalah kali pertama kita dengan program hospital pada tahun 2022. Dengan Dr. Yusni dah di bawah Jawatan Kuasa Jaringan Industri dan Masyarakat Pusat Pengajian Bahasa Tamadun dan Falsafah. Saya ingat saya berhenti di situ dulu. Okey, terima kasih kepada Dr. Yusni. Cuma saya, sebelum saya serah kepada Dr. Najib, sementara masih fresh ni lah, saya nak tanya kepada Adib. Dia dah minta dah? Okey, right. So when you are in Polymas right now, so have you ever felt the same experience that you felt before? When you feel stressed, how do you deal with it? You feel stress in Polymas? I mean, sometimes when there's a bit too much work that I can handle, really. So what did you do? There are times where I feel like the work is too much. Sometimes I ask the teacher if I want to go to the toilet to wash my face for a moment. Okay, so you get permission to go to the toilet. And so what did you do? Did you do you have any affirmation or whatever, anything that you say to yourself to calm yourself down? Do you practice like breathing techniques? I mean, only the breathing techniques. I don't really talk. Okay, can you teach us the breathing technique right now? Okay, come on. It's just... no? Okay, all right, okay. It's just the breathe in, breathe out. Okay, practice right now. Okay, show to everybody, come. Okay, practice 1, 2, 3. So what should you do now? In? Say lah, breathe in. Breathe in. And then just breathe out. Breathe out through your mouth. Yeah. Breathe in through your nose or mouth? Breathe in through nose, breathe out through mouth. Okay, again. We do it 3 times, okay? Can we do that? Okay, ready? Say. Breathe in and out. 1. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Oh, that really helps, right? Yeah. Oh, sometimes we also felt stress. So that really helps. Yeah, it usually helps when I get when it gets stressed or angry. I still get angry nowadays. Yeah, definitely. I mean, I also get angry sometimes. Yeah, it's just the outburst is usually hard to control. Okay, all right. Okay. Thank you very much for the techniques, for sharing his technique, Adik. Okay. Sebenarnya kita pun kadang tu kita apply juga kan. Macam nak marah tapi macam tarik nafas, okay? Dan juga lepas nafas. Okay, saya teruskan kepada Dr. Najib. Selalunya ayah-ayah ni dia macam cool-cool sikit kan? Jadi saya nak tanyalah sebab kenapa saya cakap macam tu, sebab suami saya macam tu kan. Dia buat macam relax je kan. Kita yang kelang kabut dah macam saya, anak saya pernah hilang daripada rumah. Saya pukul 4 pagi dengan baju kelawar, sarung tudung pun terus saya tinggal dia. Dia masih lagi masuk dalam toilet, masih sempat lagi nak buat benda lain. Jadi ayah-ayah ni selalunya dia macam agak cool. Tapi kita perlu orang yang cool sebenarnya untuk nak handle kita punya stres sebagai seorang ibu ni kan. Boleh tak Dr. Najib share pengalaman Dr. Najib lah, ataupun saya pun tak tahu kan. Mungkin Dr. Najib yang lebih stres daripada Dr. Yus. Macam mana Dr. Najib bersama-sama as satu unit to support and also untuk nak membantu Adib.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi. Dr. Nazmin, ya, moderator kita pada pagi ini. Dr. Naren, sahabat saya dekat SOIS. Ahli-ahli panel, Cikgu Fauzi, Dr. Yusniza dan Ahmad Adib. Soalan pun sebenarnya tidak ada preparation daripada moderator, kot dia bagi kemarin dulu ke suruh prepare, tak ada hari ini baru dia tanya terus. Pengalaman sebagai seorang ayah, kebanyakannya lah bila berlaku sesuatu, isteri akan memaklumkan kepada saya lah. Okay, saya cuma mendengar dan bagilah sedikit sebanyak apa yang kita perlu buat. Okay, selalu macam Dr. Nazmin kata tu benar lah. Kita ni nak, kalau kita kelang kabut, dua-dua jadi kelang kabut. Jadi seorang tu dia tak kelang kabut, seorang dia kelang kabut. Jadi saya ni yang kurang kelang kabut lah. Cool sikit. Tapi sebenarnya dalam hati tu macam-macam perasaan ada sebab anak kita. Kita duk cool, pegang dia, tangan dia, tiba-tiba dia hilang di dalam supermarket. Itu amat kerap berlaku. Jantung ni tak tahulah ada kat mana, kan? Tengok-tengok, oh dia dah ada dekat tempat yang lain. Dan kita kena kawal dia, terutama dia masa dia kecil lah. Tapi kita steady juga, kan? Cool. Isteri kelang kabut, oh, cari sana cari sini, kita relax dari jauh. Ada sakit dia keluar lah, kan? Itu dalam hati jantung dah hilang. Tapi keadaan dia macam tu. Okay, selalu macam urusan kalau berlaku macam peristiwa pada tahun 2018. Okay, isteri telefon, tak apa nanti cikgu akan uruskan dulu. Kemudian memang macam itulah. Kemudian balik kita tak nak push, nak tekankan dia. Okay, dia akan tanya, isteri pun relax. Dia memang macam tu. Bila tanya, oh dia tidak ada apa-apa. Adik macam mana study hari ni? Everything is okay. Itu memang daripada kecil sampai sekarang. Alhamdulillah. Itulah antara sikit pengalaman lah. Dan nak kongsi lah, memang rasanya kalau macam di sekolah ataupun parent yang ada situasi sebegini, lebih saya cadangkan ataupun saya sarankan ambil sikap yang seorang tu dia tak terlalu menekan, dan seorang tu supaya ada balance lah. Kalau dua-dua kelang kabut, kita pergi hospital, kita pergi jumpa cikgu, mungkin tak pasal-pasal saya tumbuk Cikgu Fauzi, saya tak tahu. Kan kita marah kan. Jadi keadaan yang macam tu. Jadi kita kurangkan sikit kita punya kekalutan, okay, dan kita ambil sikap supaya sabarlah. Memang banyak bersabar dalam keadaan yang sebegini. Kan kita nak marah cikgu, takkan dia duk jawab tak boleh bagi masa. Kita kadang-kadang student kita bagi masa jawab kan. Dan kita beritahu ni masa dah tamat. Tapi bila pelajar yang autism ni, dia perubahan tu. Bila dah tamat memang dia tahu, tapi dia dah bagi tahu. Bila dia bagi tahu tu, dia maklum dah. Okay, saya nak ambil sikit-sikit. Mungkin masa itu jelah keadaan situasi yang berlaku. Itu yang boleh kita kongsilah. Dalam masa sekolah rendah pun dia mengamuk dekat dalam keluarga, di rumah ada, itu biasa. Okay. Jadi keadaan yang macam Dr. Nazmin tanya, sebagai seorang ayah, saya tidak selalunya tidak mengambil keadaan yang supaya kalut lah. Okay. Kita berbincang, selalu kita berbincang, dan bila berlaku kita berbincang dan kemudian kita sembang elok-elok dengan cikgu di sekolah. Terima kasih diucapkan. Kan saya kata betul kan? Dah boleh agak dah. Tengok muka pun kita dah nampak orangnya cool je. Tapi bukanlah kita kata sebenarnya Dr. Yusniza dengan saya sama je. Mak-mak kan, sindrom mak-mak memang macam tu. Tapi sebenarnya dia tak boleh cool sangat, tak buat apa-apa tindakan pun tak boleh juga. Tu yang kita kata tu, husband and wife tu kita balance each other. Jadi terima kasih atas perkongsian tersebut. Kita buat satu round lagi, tapi round yang terakhir terus. Boleh lah? Okey, tapi soalannya berbunyi, tak adalah. Okey, saya rasa okey,
berdasarkan kepada pengalaman ini tahun 2018 itu, bagaimana ia membentuk Haji Fauzi sebagai seorang pentadbir sekarang. Tambahnya pula mentadbir sekolah yang ada anak murid-murid berkeperluan khas kurang upaya penglihatan. Saya percaya cabaran dia lebih lagi. Dan untuk makluman hadirin hadirat juga, pada tahun 2023 tak salah macam tu, sebelum saya 2023 awal tahun sebelum saya masuk ke UUM, saya memang pergi ke SMK Tunku Abdul Malik untuk buat penyebaran modul untuk murid blind sebenarnya. Dan pada waktu itu sebenarnya saya dah berkenalan dengan warga SMK Tunku Abdul Malik. Jadi di situ kita dapat lihatlah sebenarnya apakah cabaran-cabaran yang dialami oleh guru, dan tambah pula bila kita buat kajian kes ini pula lagilah maklumat-maklumat yang kita perolehi, dan sangat-sangat memerlukan ketokohan seorang pentadbir sekolah lah untuk bagaimana memastikan semua orang dapat melaksanakan tugas dengan terbaik bagi menyokong anak-anak berkeperluan khas ni. Jadi boleh Tuan Haji ceritakan sikit tak, berbalik kepada memori masa lalu, pengalaman dan sebagainya, dan juga personal stories juga, bagaimana ianya membentuk Tuan Haji sebagai pentadbir sekolah sekarang dan nak pacu lagi pendidikan pada masa hadapan dalam tempoh masa yang diberikan oleh kita nanti. InsyaAllah. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Nazmi. Sebelum tu mungkin saya nak tambah sikit berkaitan dengan apa yang Puan Dr. Yus Nizam bagi tahu tadi dengan Dr. Najib berkaitan dengan bila isu yang kekelatuan tadi tu. Memang saya pergi sendiri ke kelas tersebut dan tengok Adib dalam keadaan yang sangat down lah. Dan tengok dan kita dah tahu dah mungkin kesan agresif tu lah tadi kan. Jadi kita sebab itulah kita kadang-kadang kita bila ada anak syurga ni, kita jiwa kita akan jadi lembut, jiwa kita akan lembut dan kita akan gunakan soft skill kita lah, macam mana kita nak hadapi perkara tu. Dan alhamdulillah Adib bagi respon yang positif bila saya sendiri tanya dan bersembang dengan dia, masa tu mula-mula tak mau, tapi alhamdulillah bagi respon yang positif. Jadi berkaitan dengan orang kata apa, pengalaman saya lah, ini kata pengalaman, sangat susah nak jumpa dan sangat susah nak cari, kadang-kadang berlaku secara automatik. Dan perkara ini saya bawa sampai ke hari ini, dan inilah orang kata apa, insiden inilah kata pengalaman sangat berharga saya. Sebab itu, dan saya juga ditakdirkan, alhamdulillah saya bersyukur, pergi ke SMK Hosbah sebagai penekanan haiwan murid. Ada 3 komponen di sana. Pendidikan khas, penglihatan juga pada waktu tersebut sebelum dipindahkan keseluruhan ke SMK Tunku Abdul Malik. Ada tingkatan 6, arus perdana, ada asrama, dan bila saya dilantik sebagai pengetua sekolah pertama saya SMK Lubuk Merbau, dan ada komponen juga di sana tingkatan 6, ada arus perdana, asrama, dan juga ada juga baru nak wujudkan PPKI pada waktu tersebut, dan alhamdulillah kita cuba bantu pihak atasan saya, PPD waktu tersebut, untuk kita sediakan tempat. Memandangkan di SK Lubuk Merbau ada pelajar-pelajar pendidikan khas ini, kalau boleh kita tak mahu bergerak tempat yang jauh. Pada waktu tersebut di SMK Naka ada sediakan PPKI ini, program pendidikan khas integrasi. Dan selama berada di Lubuk Merbau, dipindahkan setahun setengah di sana, dipindahkan ke SMK Naka. Alhamdulillah. Ada lagi komponen yang cukup lengkap lagi di sana. Ada 2 sesi persekolahan, ada komponen form C, ada juga PPKI, kelas khas, arus perdana. Dan di sini, inilah kata mungkin Allah nak letakkan saya di tempat yang sepatutnya. Jadi bila kita berhadapan dengan kelas PPKI ini, kita ada perasaan kita, tanggungjawab kita kepada anak-anak pendidikan khas ini. Dan mungkin juga, bukanlah nak kata, mungkin ada setengah-setengah sekolah, mereka tak begitu cakna lah. Mungkin bila berkaitan dengan PPKI ini, pandai-pandailah mungkin pengurusan pendidikan khas urus sendiri. Mungkin juga ada dunia dia sendiri. Tapi bagi saya, bila kita diamanahkan sebagai ketua jabatan, masuk pintu hadapan, pusing satu sekolah, keluar balik, itulah tanggungjawab kita, amanah kita yang kita nak laksanakan. Jadi berbalik kepada isu tadi, itulah kisah Hadim ini dia sangat istimewa. Sangat-sangat istimewa bagi saya. Pasal itulah yang saya bawa sehingga saya dipindahkan juga ke SMK Tunku Abdul Malik
sekolah ketiga saya sebagai pengetua, dan ada PPI, pendidikan program pendidikan inklusif, penglihatan. Jadi ada. Jadi itu semua, itu yang membuat saya rasa ini adalah aturan Allah bagi saya, dan saya takkan tinggalkan anak syurga ini. Takkan tinggalkan anak syurga ini. Dan apa yang perlu kita lakukan sebagai seorang pengurusan sekolah, pentadbir sekolah, bila ada beberapa komponen ini, kita kena bagi 100% untuk semua komponen sekali. Bukan kata 100% satu sekolah, 30% arus perdana, 30% PPI, 30% mungkin tingkatan 6, 10% mungkin sama, tidak. Tapi kita kena letakkan setiap komponen itu 100%. Mesti kita jalankan tugas kita. Bagi yang terbaik. Jadi berkaitan dengan perkara ini, apa yang perlu kita lakukan, kita kena fahamkan guru-guru kita, warga kita, semua sekali. Bukan kata guru saja. Pasal pelajar-pelajar ini, dia akan berhadapan semua dengan warga sekolah. Kita kena maklumkan kepada mereka ni, kena sebar luaskan. Dan sebab itulah juga kita perlukan hubungan dengan pihak-pihak luar. Contoh macam sekarang ini, kita melibatkan komuniti kita sekali, agensi, melibatkan pihak hospital, dan sekarang kita ada PPD, dan perkara ini kita akan bawa ke hadapan lagi di peringkat jabatan dan seterusnya ke peringkat yang tertinggi lah. Jadi perkara ini mungkin juga negara kita lah, saya kadang-kadang terfikir juga di negara luar, kalau istilah OKU ni ataupun anak istimewa ni, kelainan upaya ni diberi perkhidmatan yang sangat special. Cuma di negara kita sehingga hari ni kita ni terkebelakang sikit. Kenapa? Jadi itu sebab kita ni sebagai pentadbir, kita kena laksanakan dan kita kena fahamkan dahulu warga kita, guru kita, yang utamanya yang berhadapan dengan anak-anak istimewa ni setiap hari masuk kelas, kena faham watak dia macam mana, keperluan dia macam mana. Dan satu ketika yang berlaku di sekolah yang pertama, di sekolah adik dahulu, saya terfikir bila sebut autism ni, adakah ada 11 kelas setiap tingkatan masa di sekolah adik dahulu. Adik ini kategori anak-anak yang pandai. Maksudnya duduk di kelas yang kata apa? Kan pada waktu tersebut, dan saya terfikir balik. Kelas yang nombor 11 ke belakang, nombor 10 ke belakang ini, entah-entah kalaulah cikgu tak cakna, adakah mungkin juga ada juga yang melibatkan autism, mungkin yang kata apa, yang ringan. Kan ada permasalahan dengan pembelajaran. Sebab itulah sebagai seorang guru, kita kena ambil cara sampai macam tu. Ada setengah-setengah juga pengalaman saya lah. Bila sebut kelas belakang ini, saya faham. Sebab tu saya nak ingatkan adik-adik saya sekali ni, adik-adik saya yang bakal guru ini, bila kena mengajar di kelas belakang, itu yang paling baik sekali bagi saya. Saya dulu saya minta mengajar di kelas belakang sekali. Pasal mungkin juga ada unsur, ada simptom yang autism ini berada di kelas yang hujung-hujung. Pasal apa tak boleh jawab perasaan dengan baik, pasal apa malas, pasal apa kuat main, itu yang kita kena tengok balik. Jangan jadikan alasan lah. Jadi di peringkat saya sebagai seorang pentadbir sekarang ini, dan saya masih buat lagi, terima kasih Dr. Nazmi pergi ke SM Ketua Malik dan cuba kembangkan perkara ini, isu sebegini, dan ini yang sepatutnya adik-adik yang hadir hari ini rasa bertuah, mesti rasa sangat ada sesuatu yang istimewa hari ini. Itu yang kata kena deep dive sangat, kena kita dalami, selami betul-betul setiap amanah yang diberikan kepada kita ini. Dan sebagai pentadbir juga, saya kena pastikanlah anak-anak buah saya, rakan-rakan saya, jadi warga saya, dan ada yang paling penting juga, kita kena sediakan peralatan apa yang sepatutnya daripada segi equipment tu. Kita kena sediakan kemudahan untuk mereka ini. Jadi mereka ini ada keperbagaian. Bila sebut inklusif ini kepelbagaian, tapi kita kena layan mereka ni sama rata seperti mana juga anak-anak arus perdana yang lain. Itu yang sangat penting bagi saya sebagai seorang pentadbir, dan pastikan saya all out lah perkara ni, kan saya kena sediakan yang terbaik untuk anak-anak syurga ini. Kerana mereka ini kita perlu bagi perhatian yang kalau anak-anak biasa 100%, kalau boleh bagilah lebih daripada 100%. Jadi di peringkat saya sebagai pentadbir di SM Ketua Malik sekarang ini, dan masih lagi ada pelajar inklusif,
saya kerap kali buat perjumpaan dengan waris. Pasal saya tahu pengalaman saya bila berjumpa dengan Dr. Yus, Dr. Najib, itulah yang paling baik. Kita mesti ada komunikasi. Itu juga meyakinkan saya. Nah, maksudnya daripada segi kita buat komunikasi kita, cara komunikasi kita meyakinkan lagi, dan juga kita kena buat kolaborasi tu. Mesti support daripada para waris. Sangat-sangat penting. Kadang-kadang mungkin Dr. Yus ada pengalaman dia dan kita boleh bincangkan perkara ni. No? Dan idea itu kita gunakan bersama untuk kebaikan anak-anak istimewa kita inilah, khususnya topik kita pada hari inilah. No? Sebab itu sangat penting. Yang keduanya yang saya rasa nak tekankan di sini berkaitan dengan persediaan lah. No? Jadi di peringkat pada hari ini mungkin daripada rakan-rakan daripada PPD, daripada jabatan yang hadir bersama, mungkin apa-apa keperluan berkaitan dengan keperluan yang diperlukan, ruang atau keperluan yang kita perlu sediakan untuk anak-anak istimewa kita ini, itu yang pihak sekolah mohon daripada pihak atas sana kita sediakan. Dan yang antara yang main peranan penting juga adalah pihak PIBG sekolah. Itu jugalah mana kata sebagai pentadbir ini, kita komunikasi kita sangat penting untuk pastikan semua pihak main peranan dan sama-sama bantu pihak sekolah. Nah, itu yang apa yang saya laksanakan sehingga hari ini, dan insya-Allah saya akan terus laksanakan seperti mana juga saya sekarang, dan kita akan buat penambahbaikan lagi. Di Naka PPKI, no, yang melibatkan ada kelas mereka sendiri, tapi di SMK Tukar Malik inklusif. Mereka belajar di arus perdana yang biasa, ambil subjek teras, dan ada pembantu murid disediakan, dan juga ada guru resource yang membantu mereka. Bila balik ke tempat mereka, guru ini akan bantu lagi mereka. Nah, jadi kita kena pastikan dari segi peralatan. Dan untuk makluman adik-adik dan audien dan juga rakan-rakan guru yang ada di KKS ini, bila melibatkan alat-alatan mereka ini, kos yang sangat tinggi. Kalau kita beli kalkulator untuk pelajar biasa mungkin RM780 saja. Tapi melibatkan anak istimewa tambahan yang melibatkan pelihatan, harganya ribuan ringgit. No? Satu kalkulator yang biasa kita bagi kita biasa, tapi itu yang kita kata kita perlu support daripada pelbagai pihak. Jadi itu yang saya usahakan dan pastikan mereka ini tidak ketinggalan. Dan untuk makluman juga di SMK Tukar Abdul Malik ada sejarahnya tersendiri, pelajar buta mendapat 4 flat dalam STPM. Inilah kehebatan. Itulah kata kita ini masing-masing ada kehebatan lah, Doktor. Jadi sebagai sekali lagi lah untuk ingatan adik-adik yang bakal bergelar guru nanti, IPG Darul Aman dan juga IPG Perlis, perlu ingat tanggungjawab kita satu sahaja. Perkara ini saya ingat bila kita nak jadi seorang guru. Kalau tidak ada murid, tidak akan ada sekolah. Bila tidak ada sekolah, tidak akan ada guru. Dan kita kena pastikan kita jaga yang terbaik aset kita, iaitu anak-anak pelajar kita. No? Itu pesanan saya untuk adik-adik yang akan bergelar sebagai pendidik. Jangan hebat dapat gaji besar, jangan hebat menggunakan kenderaan yang mewah, tapi ingat tanggungjawab kita yang utama tadi. Kita ada di sekolah disebabkan siapa? Inilah. Dan inilah kita nak tengok generasi hadapan kita yang lebih berjaya daripada kita. Nah, itu yang saya harapkan daripada adik-adik, dan itu juga saya pesan untuk diri saya sendirilah. Nah, untuk diri saya sendiri. Insya-Allah. Nah, terima kasih, Doktor. Bagi tepukan yang kuat sikit. Okey. Walaupun saya tengok ada dalam lentok apa semua kan. Okey, tak apa, bertahan sikit lagi. Okey, jadi sebenarnya saya rasa saya sebenarnya nak ulas apa yang Tuan Haji cakap tadi. Tapi terlalu banyak sangat poin-poin yang dikongsikan. Tapi kalau saya boleh rangkumkan, sebenarnya sebagai seorang pendidik ni, kita kena cakna dan kita kena ada perasaan ingin ambil tahu tentang anak murid kita, betul tak? Bila kita ada perasaan curiosity nak ambil tahu tu, barulah kita boleh buat tindakan. Tapi kalau kita tak nak ambil tahu, then murid tu akan selama-lamanya begitu, situasi akan selama-lamanya begitu. Tambahan lagi pula sebagai pentadbir. Kalau pentadbir pun tak kisah, cikgu apatah lagi. Betul tak? Jadi sebenarnya sebab tu saya rasa sangat penting untuk kita ada pentadbir yang
cakna dan beri 100% dalam semua aspek. Saya setuju tadi tu, kita tak boleh bagi-bagi kan. Sagi kalau yang 10% tu maksudnya kita tengok 10% ni lah. Jadi maksudnya semua aspek kita kena lihat secara 100, 110, 120, 130 lebih lah kalau kita boleh buat insyaAllah. Okey, jadi saya ucap terima kasih atas perkongsian Tuan Haji. Okey, saya tengok adik dah makin lama dah. Are you okay? Are you fine? Why are you crying? Are you crying? Are you tired? You're tired of listening to so many things. Not really. I'm not crying. It's just tired, yawning. And you're so bored listening to us. No, not really. I'm not bored. You're not bored. Are you hungry? Maybe. That's it. Okay. Sebenarnya dia tengah overwhelmed dengan assignment yang banyak sekarang lah. Okay. Yeah. But never mind, we'll have our packed lunch later. Okay? Alright. Dr. Nazmi, saya nak mencelah sikit. Okay. Sebab ini berkenaan Adib lah. Okay. Sebab result dia mungkin dia dapat elok, tapi ada juga apa insiden yang berlaku rupanya semasa minggu peperiksaan yang kami dapat tahu selepas itu. Ni episod kedua. Episod kedua. Okey, mari kita lihat. Mari kita lihat pula. Mari kita dengar. Ni maksudnya saya pun dah lapar lah. So pagi tadi makan roti je kan. Okey, mari kita dengar kisah episod kedua. Jeng. Go. Betul tak adik? Tapi episod kedua ni tidak ada amukan lagi lah. Okey. Semasa minggu peperiksaan ada satu kertas peperiksaan yang pada dia kata mencabar lah. Rupanya mencabar tu yang menyebabkan dia saya dimaklumkan ni selepas dah dapat result ya. Dia maklumkan dekat pengawas untuk minta keluar. Dia minta. Jadi itulah antara episod 2 yang berlaku. Ya, episod 2. Dan hopefully there will not be more episodes coming in the future. Saya sebenarnya tanya dia tadi, adik mungkin moderator boleh tanya dalam bahasa Malaysia, adik boleh jawab bahasa Malaysia pula lah. Dia boleh je cakap Melayu. Makan belacan, sambal belacan kan? Do you eat sambal belacan? Tak suka yang pedas sangat. Tak suka yang pedas sangat. Faham kan? Tetan pedas. Pedas sangat. Okey, saya akan tanya dalam bahasa Melayu. Boleh awak jawab? Boleh. Okey, saya kena adjust to his bahasa di level Dia kalau saya guna bahasa baku tak faham pula. Ya, baik, faham. Faham. Okay. What do you want? Sorry. Saya dah pergi bahasa Inggeris. Adik nak kerja apa lepas habis belajar nanti? I honestly don't know yet. Okay. Alright, so kita bagi last kesimpulan dan penutup daripada semua panel kita. Okay. Dipersilakan Tuan Haji. Okey, baik, yang untuk pusingan terakhir ini, saya nak mengambil kesempatan nak ucapkan jutaan terima kasih sebenarnya kepada pihak UUM sebagai rakan strategik sekolah dan juga atas kesediaan jemputan bersama berkongsi sedikit pengalaman di program kita pada hari ini. Dan jutaan terima kasih saya juga buat rakan-rakan daripada pendidikan, Puan Elinatan, yang hadir bersama orang dan merupakan penghulu sekolah saya sebenarnya, Puan Elinatan, terima kasih Puan, dan juga rakan daripada PPD yang sentiasa memberi sokongan kepada saya, dan itulah antara kejayaan kami pada tahun ini dalam peperiksaan SPM. Terima kasih Puan, dan insya-Allah kita akan terus berkolaborasi dan untuk memastikan kecemerlangan anak-anak kita di sekolah. Dan terima kasih juga kepada Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, sebenarnya banyak membantu. Dan apa saja permohonan kami berkaitan dengan keperluan anak-anak pendidikan ini, ada kalanya saya pergi berjumpa sendiri, alhamdulillah lagi cepat dapat. Dan alhamdulillah pada tahun ini pun kita dapat peruntukan khas untuk bina makmal ICT khas khusus untuk anak-anak PPI kita di SM Ketua Malik. Dan ini satu, orang kata apa, satu sumbangan yang sangat besar dan sangat bermakna untuk anak-anak pendidikan khas di SMK Ketua Malik ini. Dan terima kasih juga kepada semua yang hadir pada hari ini, dan terima kasih kepada pihak penganjur Dr. Nathan dan juga rakan-rakan, khususnya Dr. Nazmin selaku pengarah projek. Terima kasih kepada Puan Yus dan sentiasa
memaklumkan berkaitan dengan perkembangan adik kepada saya, alhamdulillah. Dan sampai sekarang ni pun saya tak pernah delete setiap WhatsApp yang diberikan oleh Dr. Yus berkaitan dengan adik ini, saya simpan. Nah, pasal saya ada sampai sekarang ni, sebab tu saya nak baca satu, orang kata apa, ayat yang memang ini untuk makluman kepada audiens lah sebelum saya akhiri ucapan saya ni. Autism is not a processing error, it's a different operating system. Itu salah satu yang saya ingat dan saya baca inilah. Bila kita berada di selain daripada orang kata apa, arus perdana ini yang kita perlu titik beratkan. Kita kena ubah, tengok cara macam mana sistem kita nak pastikan kejayaan itu bersama. Dan alhamdulillah kejayaan kita melibatkan semua pihak, waris, sekolah, hospital dan lain-lain agensi. Jadi terima kasih daripada saya untuk program pada hari ini. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih. Boleh kata-kata akhir daripada Dr. Najib? Terima kasih Dr. Nazmin. Saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan juga ribuan terima kasih kepada pihak penganjur, Dr. Naren, Dr. Nazmin, pihak SLCP yang berusaha kuat. Memang dah lama dah, sejak 2022 program di dalam bulan autism. Saya juga mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada guru-guru sekolah yang telah mengajar adik. Ingat, saya mesti dapat rasakan bagaimana mereka pertama kali mengenali adik. Beliau tidak bercakap dalam bahasa Malaysia. Dilahirkan di KMC, menetap di Jitra, tidak pernah ke luar negara selain daripada Singapura dan Thailand. Selalu beliau masa kecil berada di belakang saya, dan orang nak ambil duit dekat ATM, selalu orang kata, oh bawa balik daripada US ke? Saya kata tak, saya berada di Jitra. Memang sebagai seorang bapa, banyak lagi yang kami perlu belajar dan banyak yang kita telah pelajari. Semasa sekolah rendah, cikgu selalu mengatakan adik masuk dalam bilik air tak keluar-keluar. Jadi kita tak tahu mengapa. Tapi kemudiannya bila kita sendiri mendapat, kita pun belajar, kita mengetahui bahawa masa itu adalah satu yang perlu kita utamakan. Dulu kita kata adik, satgi kita nak pergi ke Tesco. Sampai ke petang dia akan tanya, 5 minit tanya, 5 minit tanya. Tapi bila kita dah tahu, kita dah belajar, kita beritahu adik, satgi pukul 3 petang kita akan ke Tesco. Okey, clear. Jadi kita pun bagi tahu cikgu masa sekolah rendah, bagi tahu adik nak ke toilet 5 minit. Jadi dia pergi ke toilet 5 minit dia masuk ke dalam kelas. Sebelum tu dia pergi, dia jumpa mop, dia main sampai ke cikgu kena pergi ambil masuk dalam kelas. Itu yang antara yang kita perlu share lah dengan bakal-bakal guru nanti akan menghadapi pelajar di dalam kelas. Saya pun ada pelajar di dalam kelas, kita boleh tengok, kita boleh nampak pelajar kita yang ada berbeza. Kalau kita tengok biasa tak nampak, tapi bila kita bercakap, kita tengok tulisan dia pun kita tahu ini adalah seorang pelajar yang istimewa. Jadi terima kasih kepada semua bakal-bakal guru dapat mendidik anak bangsa kita di masa hadapan supaya lebih cemerlang. Dan saya rasakan program hari ini adalah program terutamanya yang tadi daripada Dr. Yusni, bagaimana hubungan dengan Kementerian Kesihatan, dengan pendidikan dan universiti. Jadi insya-Allah ada masa kita boleh jumpa lagi lah. Dan akhir kata sekali lagi kepada Cikgu Fauzi dan semua ahli jawatankuasa program yang telah berjaya untuk mengadakan forum pada pagi ini. Terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Najib. Saya serahkan terus kepada Dr. Yusniza untuk conclude dan juga mungkin ada last komen. Saya terima kasih kepada Dr. Nazmin kerana kita boleh berkolaborasi untuk program ni.
Dr. Naren juga dengan PKK-PK, dan saya harap program ni telah memberi faedah yang besar kepada semua yang ada pada hari ini dan yang mengikuti secara online juga. Dan kepada cikgu-cikgu adik yang saya tak tahu kalau saya termis lagi, tapi kepada Cikgu Afiza. Cikgu Afiza ni cikgu counselling di SKBBD Bandar Baru Daraman dulu, dan saya kata mengasuh adik daripada adik darjah 1 sampai adik darjah 6. Ustazah Puan Fazimawati pengajar Islam kan, untuk agama untuk darjah 2. Saya ingat masa tu ada, saya tak ingatlah spesifik apa yang berlaku, tapi ada ustazah bagi tahu sebab dia rasa ustazah boleh faham, dia peluk pinggang ustazah, betul tak? Jadi bila dia dah rasa dia being accepted lah kan, betul. Jadi banyaklah cabaran untuk dia nak lalui sampai sekarang, sebab daripada darjah 1 sampai darjah 2 memang dia susah nak duduk di tempat dia, memang berjalan dalam kelas. Yang betul-betul duduk di kelas darjah 3 baru boleh duduk di kelas. Bila tak boleh nak buat, yang tu tak payah bagi tahu, Cikgu Hafiza nak menjawab soalan ujian dan exam tu mencabar, Cikgu Hafiza akan panggil masuk bilik dia dan dia bagi tahu kat saya, use sat saja habis pun. Jadi dia senang distracted, tapi after sometimes saya ingat masuk darjah 3 tu dah banyak perubahan lah, dan bila habis darjah 6 tu memang kita nampak banyak perubahan juga. Saya ni dah sampai hujung, tapi baru nak buat pembetulan sikit sebab tadi Dr. Nazmin kenalkan saya sebagai pensyarah daripada ni kan. Saya adalah guru bahasa kanan di Pusat Pengajian Bahasa Tamadun dan Falsafah, dan di SLCP kita dah ada beberapa orang guru bahasa dengan PhD, dan insya-Allah akan ada lagi yang tengah mengikuti pengajian dan akan melanjutkan pengajian PhD. Jadi dan di bawah Jawatan Kuasa Jaringan Industri dan Masyarakat kita, SLCP, kebetulan kita ramai daripada bahasa Inggeris, daripada unit bahasa Inggeris dan juga daripada Applied Linguistics. Jadi daripada Applied Linguistics kita ada pensyarah. Pemahaman saya, cikgu, pensyarah, guru bahasa tu, kita educator sama-sama saja. Kan sama saya pun cikgu juga dulu kan. Saya pun berada, tapi mungkin daripada segi teknikal dia mungkin saya salah. Okey, jadi dengan itu saya ingin tutup kita punya sesi forum pada tengah hari ini. Adik dia dah lapar dah tu. I have nothing to say. I can read his mind. Okay, you have nothing to say, right? Okay. Alright, jadi saya ingin tutup dengan satu seruan bahawa untuk menjayakan pendidikan inklusif atau pendidikan khas atau pendidikan untuk anak-anak, semua anak-anak ini, kita perlulah berfikiran terbuka dan juga bekerjasama. Pentadbir sekolah, guru, ibu bapa, pihak komuniti, universiti, agensi, IAB sebagai pihak yang melatih bakal-bakal pentadbir pada masa hadapan. Jadi kita sangat-sangat berterima kasih dan sangat perlu ada kerjasama ini supaya kita dapat sama-sama pikul tanggungjawab. Jadi tak adalah kalau cikgu mengajar kan, cikgu dia rasa macam berat kan. Jadi boleh berkongsi dengan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Kalau tak pandai, kita boleh tanya dengan orang yang pakar. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf sekiranya ada kekasaran bahasa ataupun ada kekhilafan di pihak saya. Okey, kita buka sesi Q&A dalam tempoh 10 minit macam tu. Ada soalan? Okey, kita ada daripada seorang abang yang handsome. Student ILC, is it? Under group ILC? Yes? Saya merupakan student daripada Permai UUM. Alright. Sebenarnya saya merupakan pelajar pasca siswaza yang sedang mengambil pengajian saya di Pusat Pengajian Perkomputeran dan merupakan seorang student yang mempunyai mild autism. So actually I have one question to ask Ahmad Adib. Okay, actually I want to ask, since you are a person with autism, I know because of some of the certain patterns that when I first met you, and also your monotonous voice, which means that the sound, did you recognize what I'm speaking? And the main question is that, have you ever experienced any forms of traumatic issues and how you can
calm them and cope with them, because we know that as people with autism, we also suffer from weird expression from other people's, like being neglected, being to the extent of being bullied, if I'm not mistaken. If I want to refer to like traumatic experiences in like bullying, I think I really try to open up to mommy or daddy, depending if I've calmed down from the experience. If like I'm still sad about it, maybe I'll just open up. But once I've calmed down, once I don't feel angry or sad anymore, I feel like it's not really a problem anymore. So I just keep quiet about it. Does that answer your question? Okay, that's all from him. I understand his situation. Maybe other people have other methods of how they cope with the situations. So that's a good explanation and a good solution that you mentioned. Thank you. Okay. And also a big congratulations to our student too. You are doing your master, right now in Yes, SOC? I'm currently studying my master's degree. Sebenarnya, kalau saya boleh jawab sikit soalan tu, bila dia dah meningkat remaja ni, dia banyak keep to himself. Semasa kecil, dia, how did he cope? Dia jerit. Dia jerit. Bila ada bully, ada yang dia rasa dibuli lah, dia akan jerit. Jadi bila menjerit, orang suka. Jadi apa yang kami buat masa tu, tiap-tiap kali jumpa Dr. Yusni, dan memang kita ada appointment dengan Dr. Yusni paling lewat, saya ingat 6 bulan sekali kan masa tu. 6 bulan sekali. Jadi tiap-tiap kali jumpa, sebenarnya kalau menjawab stigma, kenapa perlu pergi ke Jabatan Psikiatri kan? Tiap-tiap kali kami pergi, it's a relaxation time for him, sembang-sembang time with Dr. Yusni. Jadi kita tanya, doktor, baru ni ada kes ni semua. Okey, apa yang berlaku adik? Adik ada orang kacau. Lepas tu apa yang adik buat? Adik jerit. Itulah adik. Sebenarnya itu yang dia orang nak. Jadi apa yang adik perlu buat? Jadi doktor akan, itu pun part of the therapy session juga kan. Dan macam mana dia nak perlu cope dengan situasi itulah. Jadi maksudnya sekali lagi berjumpa pada yang pakar. Supaya mereka telah dilatih untuk ada pendekatan-pendekatan yang evidence based. Yes? Oh, ada. Okay, thank you very much. Okay, ada lagi satu soalan kalau boleh kita buka daripada IPG, satu soalan please. Come on. Janganlah malukan saya. Cepat. Kalau tidak saya tak lepas balik ni. Okay, kita ada satu daripada IPG Perlis kan? Oh, okay. Oh, daripada IPG Perlis. Sekejap lagi ready IPG Darul Aman kena tanya satu soalan. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, soalan ini saya ingin ajukan kepada Dr. Yus dan juga Dr. Najib. So, soalan dia berbunyi seperti ini. Pernah ke Dr. Yus dan juga Dr. Najib mengalami situasi di mana saudara adik ni dia meltdown di kawasan public macam di shopping mall ke, R&R and so on. So, boleh kongsikan bagaimana cara untuk kita handle anak-anak autism ni dalam situasi seperti ini. Okay, terima kasih. Terima kasih kepada saudara yang bertanya. Nak kata meltdown tu, dia bukan dia ada situasi lah. Okay, kadang-kadang dalam keadaan okey, tiba-tiba ada kita ubah sikit. Okay, kita ubah contoh lah, kita ubah kita tak dia nak pakai baju biru lah. Okay, kita kata tak boleh. Hari ini kita pakai baju merah. Contoh. Okay, disebabkan oleh benda tu saja. Dia dah set dah. Ya, dalam pemikiran dia. Jadi bila kita dah pergi ke mana-mana nanti, dia duk ingat lagi yang dia jadi dia tunggu saja nak trigger.
Lepas tu kita ajak makan, dia tak nak. Dia dah tunjuklah dia punya suka dengan kita tu. Jadi kita pun nak ni kita kena ikut dia baliklah. Okeylah. Satgi ataupun nanti kita tukar balik kepada sebab benda tu tak besar pun. Okey, jadi kita tukar balik, okeylah. Dia pun twist balik. Selalu macam itulah. Ataupun kadang-kadang ramai orang. Bila ramai orang, kita nak keadaan bila ramai, kita nak kata dia tak boleh nak sebab ramai. Contoh masa sekolah rendah, bila ramai assembly, dia akan sama ada dia sebab sensory issue dia. Sensory dia lah. Itulah. Dia sensitif dengan panas pun dia, dengan bising. Panas, baju kalau baju memang tak nak lah, baju memang kena yang cotton saja. Pengalaman lah, contoh lah sebab perbezaan. Okay, masa dia kecil kita bawa dia orang ni memang dia straight. Jadi kalau pemikiran dia macam straight lah. Okay. Jadi kalau kita memandu, ditulis highway kan 110, kalau kita bawa lebih dia akan ganggu. Dia akan ganggu. Kita mesti kena turunkan bawah pada 110. Dia jaga speed sebab dia memang macam tu. Kalau minyak kereta, ini satu contoh yang memang dari sampai sekarang. E is actually empty. Saya kata E is enough. Dia memang tak boleh. Dia akan mengamuk di dalam kenderaan kereta. Okey, jadi kadang-kadang ayah pun dia suka juga, dia usik-usik, tapi memang dia marah lah. Tapi saya dengan dia lah jalan kereta. Sekarang ni dah besar, saya dah boleh bawa dia ke KL. Hari tu saya ada kelas dekat UMKL. Saya berdua saja all the way to KL. Jadi dah boleh. Jadi seronok lah, dia pun dia ada time dia. Kita naik train ke KLCC, dia nak beli barang. I enjoy it. So that is now lah. Banyak perubahan, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah. Memang banyak perubahan. Sebab dia ada anxiety dia tinggi juga kan, dia anxious. Jadi dan itu adalah juga ciri-ciri kan, anxiety dan sensory issues. Ada saya pun pernah kena juga sekali. Masa tu saya ingat Dr. Najib tak ada. Saya dengan adik dia Adibah dalam kereta. Pasal E juga, E kereta tu, EMT tu. Jadi sebab saya memang overlook lah. Saya ingat tapi travelling dekat-dekat, cuma dia perasan. Lepas tu saya kata, alah relax lah. Lepas tu dia kata kat adik dia, Adibah, saat lagi kita dua orang kena tolak kereta, dia kata. Saya ingat itu. So do you understand the meaning of E now? I still think that it's supposed to be empty. E. Oh, you agree? Okay, boleh geng. Okay, boleh geng. Jadi saya rujuk kepada Dr. Yusni juga itu. Sebab dia jadi anxious bila kita ni kan. Dr. Yusni kata, kalau macam tu, you have to make sure that your petrol tu memang tak boleh jauh tu daripada situ lah. Maksudnya akan saya selamat lah. Tak pernah akan kena tolak kereta. Alhamdulillah. Okay, satu soalan daripada Biji Rahman, come on. Saya dah tahu dah siapa yang akan bangun. Okey. Kalau ini Amir Khan, ni Salman Khan. Salman Khan, Biji Rahman, come on. Sebab bakal guru pendidikan khas kan, mestilah kena tanya. Betul tak? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, I have a question to ask to Adib. Can you answer my question? Is it okay to ask you a question? Sure. Okay, wait. Sure. So I just want to ask Adib about what those keep motivating you in your life right now, like for your parents' happiness or for yourself, that keep making you try to live a better life. That's only. Like what's your favorite thing that keep motivating you, or the purpose that makes you feel motivated in your life? Like how going from one thing to the next, I think I just move forward. I take one step to the next, and then I'll see where it takes me from there. Okay, I think that's how you control your anxiety, right?
Not worrying too much. Yeah, that's it. Does that answer your question anyway? Yes, thank you. Okay, alright. Terima kasih. Okay, jadi saya rasa setakat itu saja. Masa sesi Q&A kita pun telah tamat. Diharapkan semua perkongsian pada hari ini memberi manfaat kepada semua. Dan saya serahkan kembali kepada MC kita. Terima kasih banyak-banyak kepada semua panel yang sudi berkongsi. Assalamualaikum. Baik, terima kasih diucapkan kepada para panelis kita pada hari ini. Tuan-tuan dan puan berikan tepukan gemuruh. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, sebelum kita mengakhiri program kita pada hari ini, diminta tuan-tuan dan puan untuk scan QR code di atas untuk sebab ada sedikit soal selidik yang kami perlu tuan-tuan dan puan untuk jawab, insya-Allah. Okey, para panelis kita boleh kembali ke tempat duduk masing-masing untuk sesi seterusnya. Okey, scan dan jawab ya tuan-tuan dan puan. Ada dalam 100 soalan kok. Tak, kurang. Tak ada. Sikit saja. Sure. Tak betul. Zul. Okey, semua dah siap jawab ke? Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum program kita melabuhkan tirai pada hari ini, kita akan adakan sesi fotografi bersama-sama. Mohon minta semua hadirin untuk ke tengah. Okey, sila bergerak ke tengah untuk kita buat sesi fotografi kita. Yang berada di kanan dan kiri dewan, sila bergerak ke tengah, penuhkan seat di tengah untuk kita tangkap gambar kenang-kenangan sempena program kita pada hari ini, insya-Allah. Rasanya saya rasa kita boleh sama ada kita duduk ataupun kita berdiri. Saya kena tengok Ustaz. Kita boleh duduk semua. Okey. Yang mana di kanan dan kiri dewan kita ke tengah.